Kalau dia berjaya, dia memang power. Dia kena challenge dengan abang trampolin backfull paling banyak. Jom kita tengok sama ada dia berjaya tempaskan abang trampolin ataupun dia berjaya kekalkan kemenangan dia. Jom kita tengok. So awak kena challenge dengan abang trampolin pula. Satu, dua, tiga. Lapan saja bro. Jom kita tengok Adrian boleh buat ke tidak. Let's go. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Tewas. Tapi Adrian follow jump street tak? Follow. Sebabkan dia follow jump street, Adrian dapat satu lagi free ticket.